Saya nak kongsikan satu berita yang buat ramai risau, melibatkan penyanyi Didi Astila. Pagi tadi, ibunya sendiri ada muat naik satu perkongsian di Instagram Story. Ringkas, tapi cukup buat orang tertanya-tanya. Hanya satu doa ditulis, harap semuanya baik-baik saja. Dari situ, mula timbul pelbagai spekulasi. Ada yang mendakwa Didi mengalami kecederaan di bahagian kepala. Ada juga yang kata kejadian itu berlaku akibat kemalanan. Malah ada versi lain menyebut dia terjatuh di tangga rumah. Tapi, setakat ini, belum ada penjelasan rasmi atau maklumat terperinci tentang keadaan sebenar. Situasi macam ini memang buat ramai rasa tak senang duduk, terutama bila melibatkan orang yang dikenali ramai. Dalam masa yang sama, ramai yang mula tinggalkan doa dan kata-kata semangat, berharap keadaan Didi tidak serius dan semuanya baik-baik saja. Kadang-kadang, bila berita masih belum jelas, itulah waktu paling banyak persoalan muncul. Apa yang boleh dibuat sekarang, mungkin hanya tunggu penjelasan sebenar dan terus mendoakan yang terbaik. Apa pendapat korang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.